Dan ingat pepatah Waliyul Kabir Muallim Haji Abdul Wahid, tuan guru kita. Boleh kata tiap-tiap kali dia mengajar, dia ulang perkataan tu, ma fat-fat wa ma mat-mat, ma fata-fata wa ma mata-mata. Barang yang sudah, sudah, jangan ulang lagi. Ini dalam maknanya, ma fat-fat wa ma mat-mat. Yang dah mati, mati dah pergi. Maksud dia apa? Yang sudah, sudah. Kita nak islahkan diri kita, jangan tengok benda belakang. Orang tu nak baik, oh kau dulu, yang kia dulu. Allah Ta'ala beri pengampun. Allah Ta'ala Ghaffar, maha pengampun. Bersifatlah kamu dengan sifat Allah. Apa makna dia? Bukan kita boleh pakai sifat Qadim, bukan. Tiru kehaibatan sifat Tuhan. Tuhan pengampun, kita kena mengampun. Tuhan pengasih, kita kena pengasih. Tuhan penyayang, kita penyayang. Orang terbaik, Rasulullah kata, orang yang memberi kepada orang yang tidak memberi kepada dia. Dia memberi salam kepada orang yang tak memberi salam kepada dia. Dia berbaik pada orang yang memusuhi dia. Ya, dia mendoakan orang yang khianat pada dia. Boleh? Bukan senang tu. Tu mencabar. Bila mencabar itulah afdal. Afdalul a'mal asqaluha. Amal yang paling hebat, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, amal bila mencabar. Cabar tak hati kita. Orang tak nak beri, kita nak bagi dia. Jangan bagi dia. Dia rasa dia bakhil. Tu perangai biasa tu. Orang kata kita lawan. Itu perangai biasalah, perangai nafsu. Ini tak, kita downkan dia. Kita boleh drop dia turun, nur kita akan naik. Rohani kita akan naik. Kita akan ada. Sekarang kita pergi balik ni, surau, sana, pergi masjid, pergi zawiyah, pergi zikir. Nak gimana? Nak marifat Tuhan. Kalau tu kau tak selesai, kau tak akan sampai. Bersih kan? Jangan kita dibodohkan sampai mati. Ma fat-fat wa ma mat-mat. Yang sudah, sudah. Ya, diri kita lah berarti aku ni dah sudah lah. Yang dulu sudah tutup buku. Tutup buku mana apa? Taubat sungguh-sungguh dan azam sungguh-sungguh minta pertolongan Allah. Allah Ta'ala maha pengampun, maha pengasihnya. Ya.